Anda rasa anda mampu beli kereta, tapi masalah-masalah macam ni selalu je mengganggu korang. Saya Farozi as Account and HR Executive di Prodanas Room, Kupang Kerian. Okey, Wan Akilah Izian atau lebih dikenali sebagai Akilah start internship di Prodanas Room, Kupang Kerian pada Ogos 2023 sehingga November 2023. Disebabkan prestasi yang baik, pihak management bersetuju untuk hire dia sebagai contract staff di admin department, dan selain tu dia juga menjadi talent untuk video content untuk mempromosikan syarikat. Dan pada seingat saya Mei 2024 dia telah jangkiti kencing tikus, dan alhamdulillah 3 hari selepas tu dia kembali sihat lah. Harapan saya dan harapan management syarikat kepada adik-adik fresh intake di luar sana, niatkan untuk belajar ataupun untuk menuntut ilmu sebanyak mana yang boleh, dan grab sahaja peluang yang ada sewaktu internship tu, dan insyaAllah ilmu-ilmu tu akan dipraktikan semasa di luar sana, jadi added value skill lah kepada kalian. Binalah nilai diri melalui pengalaman. Terima kasih. 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 Terima kasih dan tahniah Akilah. Hai semua, saya Wan Akilah Izian binti Azmanan. Saya merupakan bekas intern dan juga bekas staff di Prodanas Room Kupang Kerian. Saya intern di Pro 2 selama 4 bulan dan saya terus sambung bekerja selama lebih kurang setahun macam tu. Saya juga merupakan penerima anugerah intern terbaik Nasrum tahun 2024. Dan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bos Syafiq, Bos Syam kerana sudi mengambil saya dan bekerja di Prodanas Room selama setahun jugalah lebih kurang. Dan terima kasih juga sebab memberikan saya pengalaman yang saya rasa tak boleh dibeli kat mana-mana lah. Mungkin Cik Akilah boleh kongsikan sedikit tips untuk menjadi intern terbaik. Tips I think do good lah, buat baik dan juga dengar kata semua orang. Buat intern ni kita dalam fasa belajar dalam dunia pekerjaan. Jadi buat sebaik mungkin dan ikut apa yang bos suruh.